11 juta pengguna Shopee bakal muflis, dan Mama yakin kebanyakan daripada 11 juta ni adalah anak muda. Baru-baru ni ada pula Shopee keluarkan, kalau sebelum ni SPayLater kita dah risau dah, hutang kan. Keluar pula yang baru, Shopee bagi peluang untuk buat loan tanpa nak kena pergi bank. Kalau dulu nak loan kena pergi bank kan, nak kena sign agreement 3 bulan baru lulus. Yang ni dia terus keluar dekat phone, keluar dekat apps. Dan saya yakin kalau kita pergi tengok phone anak muda sekarang ni, semua mesti akan ada apps Shopee tu. Dan yang ni, loan ni dia keluar dekat apps tu, dan kita boleh tekan saja terima. Bayangkan, depa kalau kita tak faham, tak tahu punca mana-mana, tiba-tiba pergi terima je, Shopee bagi pinjam duit. Mesti orang nak, siapa tak mau duit kan? Kebanyakan anak muda akan accept. Bila keluar je notification tu, mesti akan accept, dan jelas siapa nak bagi duit, siapa tolak kan? Depa akan terima tanpa tengok dia punya TNC, term and condition. Dan kalau kita tengok balik TNC dia punya interest tu 1.5% sebulan. Setahun dah 18%. Lebih kurang kad kredit lah. Tu kalau bayar on time. Kalau tak bayar on time, dia punya interest dia boleh naik ke 6%. Gila. Kalau depa ni tak bayar, memang boleh kelok dalam. Memang akan diumumkan sebagai muflis lah kita. Loan ni nak raya kan. Kebanyakannya mesti loan ni kan nak raya sakan kan. Katalah dia buat pinjaman RM10,000. Okey, RM10,000 daripada Shopee loan tu. Kalau dia lambat bayar, kena denda 6%. 6% daripada RM10,000 tu dah RM600. Tu kalau sebulan lambat bayar. Kalau setahun RM7,200 boleh beli iPhone. Kan? So nampak dah kat situ. Tu belum lagi interest rate untuk setahun yang 18% tu. So tak mustahil anak-anak muda kita kalau kita biar, memang akan jadi, bukan kita mewarisi kekayaan, mewarisi muflis. Kan? Dan okey lah kalau boleh hidup sampai anak cucu. At least ada juga kalau dia meninggal, meninggal dengan hutang, so tinggalkan anak cucu dengan hutang. Kalau tak kahwin lagi tak apa. Kalau dah kahwin dah, kesian partner masing-masing kan. Apa nak jadi dekat generasi kita akan datang? Kalau kita duk sentiasa didik ni, dan sebenarnya benda ni dah jadi kanser lah sebenarnya. Kanser dalam masyarakat kita. Kanser kau orang tak tahu kan, sedap-sedap dah stage 5. Sama juga macam ni, sedap-sedap muflis. Sedap tak boleh buat macam-macam. Cerita dia ni untuk kita jugalah. Anak-anak kita makin membesar, kita kena alert. Kita yang kena pantau apa yang anak kita buat kan. Sebab kiri kanan depan belakang ada je hutang, loan bagai semua kan. So kita sebagai waris nanti kena tengoklah anak-anak kita ni macam mana, membesar macam mana kan. Dan kita kena bagi ilmu dekat mereka ni. Omegle.com